Jejak kaki di KL, kita orang adik-beradik dah tak ada cakap Perak dah. Kita orang macam boleh tukar gitu je. Kau kena kontrol aku, nanti aku merai-rayap. Tak apa. Budak kecil tu jahat lah. Budak kecil tu nakal di jalan-jalan jauh. Itu saya guna perkataan kandang tadi tu. Kandang. Kau ingat kau boleh kandang aku, tak boleh kandang aku. Saya cuba. Kau ingat kau seorang aja. Aku macam kalau orang kata tak kena berlakon natural apa kata aku tak reti, Lin. Aku bila tak payah macam nak menangis sangat. Tak, Lin, aku macam budak-budak daripada ASK Aswara bila cakap tentang apa ni teori-teori ni kan. Aku macam alamak, aku macam kecut, aku tak reti. Kan? Akhirnya saya dijemput untuk kerancangan Legasi Sembang Sambung oleh Adlin, Ahmad Ramli dan Datuk Kai. Saya ingat diorang tak nak saya. Allahu Akbar. Berjaya juga. Jangan lupa tengok tau. Tolonglah tengok Fauzan Awi dalam Legasi Sembang Sambung. Bukan senang nak masuk grup ni.